Bila kita jadi ketua keluarga, duit bukan segalanya, tapi semuanya perlukan duit. Setiap bulan nak bayar rumah, kereta, bil api, bil air, sekolah anak-anak, belanja dapur, insurans, petrol, pinjaman bank. Duit keluar banyak tapi masuk kadang-kadang lebih sikit. Banyak masalah. Ada cara untuk kita lupakan sekejap masalah ni. Confirm lupa. Terjun dalam sungai. Terjun dalam sungai yang dalam. Masa ni kita dah tak fikir lagi tentang semua tu. Yang kita fikirkan hanya nyawa kita. Bila dah masuk umur 50-an, kadang-kadang kita mula termenung. Bukan sebab tak ada kerja nak buat, tapi sebab banyak benda dah kita lalui. Dan kita mula fikir, apa yang tertinggal lagi untuk aku kejar. Dulu masa umur 20-an, kita kejar cita-cita. 30-an, sibuk nak bina keluarga, bina kerjaya. 40-an, kita kejar kestabilan, nak kukuhkan apa yang ada. Tapi bila masuk 50-an, kita mula kejar ketenangan. Kita mula rasa, cepat betul masa berlalu. Anak-anak dah mula besar, mak ayah mungkin dah tiada. Rakan-rakan ramai dah mula bercakap tentang kesihatan, tentang cucu, tentang persaraan. Dan dalam hati kecil kita ada rasa takut. Takut hilang tenaga, takut ditinggalkan, takut tak sempat nak buat apa yang kita nak. Kadang-kadang stres datang bukan sebab orang lain, tapi sebab kita sendiri mula menilai hidup. Kita tengok ke belakang, apa yang dah kita capai, apa yang kita menyesal tak buat, dan apa yang masih belum selesai. Kita banyak berfikir pasal anak-anak, pasal kesihatan, pasal masa depan keluarga. Kita mula fikir tentang akhirat, tentang makna hidup sebenar. Kita mula tanya diri sendiri, selama ini aku sibuk dengan dunia, tapi cukupkah bekalan aku untuk di sana nanti? Tapi sebenarnya umur 50-an ni bukan tanda penamat. Ini fasa kebijaksanaan. Kita dah lalui macam-macam. Jatuh bangun, kecewa, gembira, kehilangan. Semua itu buat kita lebih tenang, lebih matang. Kalau dulu kita cepat marah, sekarang kita belajar sabar. Kalau dulu kita nak menang, sekarang kita lebih pentingkan damai. Kalau dulu kita nak dikenali, sekarang kita cuma nak dihargai. Jadi bila dah masuk 50-an, jangan rasa terlambat. Nikmatilah hidup dengan lebih sedar. Buat apa yang kita suka, dekatkan diri dengan Tuhan, dan hargai orang yang masih ada di sisi. Kerana pada usia ini, kita bukan lagi kejar banyaknya masa, tapi bermaknanya setiap masa. Terjunlah, terjunlah. Terjun ke dalam sungai yang dalam. Di saat ini, kita sudah tidak ada masa lagi untuk fikirkan tentang dunia, tentang masalah yang selama ini mengganggu fikiran kita. Saat ini kita hanya fikirkan nyawa kita.